Otak, tinggal berapa minggu je lagi. Lepas ni saya jumpa awak dekat luar. Ada can lah aku nak kahwin dengan Nadia. Kan? Nadia? Siapa Nadia? Panjang cerita dia. Ada awet tak nak mengaku Daim. Okey, Otak. Apa lagi? Otak! Raja bin Hairul Azman, 42 tahun, bekas pengetua sekolah Wira Bakti yang dihukum penjara kerana pecah amanah di pusat tahanan Jebana Anggota-anggota kumpulan kongsi telah gelap dibebaskan. dikenali sebagai kumpulan jebat ditemui mati pagi ini. Dipercayai dibunuh. Polis masih cuba mengenal pasti motif, tetapi tidak menolak kemudahan dilakukan atas sebab denda. Kebanyakan ahlinya telah berjaya ditangkap, kecuali kedua mereka dan juga beberapa orang kanan yang masih bebas sehingga kini. Seorang guru dilahirkan untuk memimpin para pelajarnya. Tapi bagaimana nak memimpin kalau pelajarnya lebih gemar memimpin nafsu dan dosa? Maka, seorang guru haruslah bertindak pada dua perkara. Tanpa agama, mereka jadi sesat. Tanpa disiplin, mereka jadi binatang. Tak ada apa nak takut pun. Selagi korang mengaku korang yang pangkah Abang Lok Banglong semalam. Mau ah? Saya yang uruskan kumpulan ni. Untuk Tok dan Abang Long yang lain main sorok-sorok dengan polis. Takkan saya nak pangkah. Aku pun buat benda yang sama masa nak naik dulu. Kalau macam tu, Tok tak perlu risau. Besok tu bau bea. Hari ni yang pangkah si Amal dengan Anjang. Mana korang tahu? Saya jumpa dalam poket dia tu. Kalau aku jadi korang, aku dapat dengan macam. Selamat Tok jumpa cepat budak ni. Selamat tangan ranting anak-anak saya ni. Cuma ada seorang ketua dalam kumpulan ni. Ingat tu. Papa! Papa! Cuba teka. Siapa dapat A+ dalam assignment dia? Hai Abang Zaki. Bella ganggu ke? Tak adalah. Dia nak balik Datuk. Okey lah. Asal aku pula bukan kau. Sebab apa tahu aku kena jaga bapak aku. Tak usah risaulah.
Nanti kita semua tolong tengok-tengokkan adik Apek tu. Masalahnya aku tak pernah ada adik-beradik. Macam mana aku nak jaga adik dia? Kau bayangkan muka Apek tu. Kalau kau buat hal Apek keluar nanti siap kau. Confirm ramai wartawan tunggu kita nak interview ni. Betul lah. Panjang dengan komen cakap. Tiap-tiap hari dia orang keluar TV. TV. Berita 10 minit pertama. Pegang tangan aku botak. Tak payahlah pegang-pegang tangan. Rosak image aku. Nervous. Wartawan cuti kot. Penat aku selamatkan orang awam dari dalam todak. Kau tengok apa aku dapat. Ikhlas tu penting. Ikhlas kalau tak dapat apa-apa, baik tak payah. Sekurang-kurangnya sekarang ni kita dapat pangkat datuk tau. Ha? Duit juta-juta, perempuan kira pinggang. Nafsu kau je yang kau fikir ayam Kau ni. Ni aku selamatkan kau ni dah beratur tak? Hei, kau tahu tak apa makna ikhlas? Hei, apa? Macam cuti panjang bro. Best. Daripada orang cuti panjang dah habis, rambut tak panjang-panjang macam apa pada? Okey Okey dah habis. Siapa last keluar jembadan dia belanja makan? Cantik tak? Mana? Kau orang lah, takkan tak ada pos. Apalah tak. Jap. Ni korang tak ada baju lain Ada tadi mak kau bincang. Return. Itu yang dah tadi. Tukang bela, sila mulakan. Berikut adalah keadaan tempat jenayah seperti mana yang telah ditemui oleh pihak forensik. Apa yang Cik dengar selepas tu? Saya dengar dia menjerit. Apa yang Cik buat selepas tu? Saya pergi ke bilik dia. Pihak forensik telah membuat siasatan dan telah menemui bahan bukti seperti berikut. Zaim. Apa dah jadi dengan tempat ni ya? Dah jadi tempat dia ada keluarga. Siapa buat semua ni? Adalah. Suka tak? Tepi! Bau tak? Baru tahun ni je, Mamang dengan Nadia beli tempat ni, kita orang buat resort. Dulu tempat ni penjara. Sekarang Tak. Semua benda kan boleh berubah. Betul tak? Memang. Hai Nadia. Hai. Woi, nyanyilah satu lagu untuk Nadia. Okey, jom. Jom.
Nadia, tercipta irama cinta ini hanya untukmu. Tolong tak? Nadia gadisku. Nadia. Cik Megat. Saya saja je lalu tadi saya cari awak. Oh, Untuk awak. wah. Susah je. Tak adalah. Jalan lepak dulu. Kalau kita lepak belakang boleh? Belakang. Jom. Awak boleh tak? Dia belah macam tu je. So macam mana? Nadia. Jam. Jom. Jom. Ni. Hadiah keluar mana? Oh, alhamdulillah. Nombor budak-budak semua ada dalam ni. Nombor Daim pun ada. Apa, Roger? Kau yang kau jangan nak telefon awet lama kau tu pula. Ingat pesan apa? Amanat tu tahu? Dah. Jom. Kau ketuk botol aku. Okey tak? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Tak sangka Bapa simpan lagi kunci dekat situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Pak. Siapa ada kau ni? Pak, ni Naim ni, Pak. Naim baru keluar sekolah Juvana lah. Bapak. Bapak. Bila masa kau dah nak? Along tak cakap ke bila dia balik? Along. Apa? Oh, 2-3 bulan lagi dia keluar. Jadi sementara tu, Abang akan jaga korang. Mi dah risaulah dengan Abang Lan. Lan, asal susah sangat kau nak dengar cakap kakak kau ni? Dia kan kakak kau. Ni Johan lah, bukannya Abang Lan. Tengok nama kita orang pun Abang tak tahu. Abang tak pelik ke? Macam mana Abang Lan mampu jaga kita orang semua ni? Dari mana datang duit tu semua? Abang? Mi dah cakap dengan abang ke?
abang nak jaga kita orang ke tak ni? Macam ni lah. Bila Abang Lam balik nanti... Hello, Yang. Tingkat 1 kan? Betul lah tu. Rumah ni apa? 114 kan? 114. Sayang. Hai. Hai. Macam tak rindu kat I je. Baby, jom kita pergi dinner? Hai, dah berkurun I tak jumpa you. You ajak pergi dinner je. Alah, kita pergi dinner dulu. Kalau mood I okay, kau nak I jadi babysitter you? Kau dapat amanat daripada kawan baik you? Kan? Assalamualaikum. Bang. Lambat Angah balik. Ada meeting tadi. Bang. Ni Kak Lan. Apa hal kau lah? Bang. Along ada call yang dia cakap abang akan jaga kita orang semua. Betul ke? Lan. Lan, macam ni. Abang dah lama dah duduk kat sekolah tu, Lan. Baru hari ni abang dapat jumpa kakak kau. Kau tengok muka dia. Malam ni je. Tak apalah. Lan jaga dia orang malam ni. Betul? Betul. Lan, Apik bangga dapat adik macam kau. Hei, makan sampai habis. Sayang. Sarah. Wah, sorry lah. Awak rindu sangat ke dengan kawan-kawan awak tu? Tak adalah rindu. Saya lagi rindu awak kot. Awak lagi comel. Awak tahu tak awak dah malukan saya satu kelas hari ni? Tahu. Tapi lah, saya dah lama tak jumpa diorang kan. Kalau saya pergi jumpa diorang, nanti awak cakap saya ni sengaja nak cari pasal. Awak dah lupa ke apa jadi dulu? Setiap kali awak jumpa kawan-kawan awak, mesti ada masalah. Mana ada? Okey, masa botak kena tikam dengan tu dah. Tapi sekali tu je kot. Kalau awak betul-betul serius nak mulakan hidup baru, awak kena pandang ke depan. Bukannya ke belakang dengan kawan-kawan lama awak tu. Wah, Sarah, saya serius lah ni. Aduh, habis tu siapa nak siapkan assignment? Angah nak pergi jumpa klien ke? Ramai sangat ke orang nak beli insurans pagi ni? Apa lagi bising ni? Tak cukup ke Angah dah kasih duit? Duit nak? Dari mana? Dari mana datangnya duit tu? Assalamualaikum. Abang nak minta maaf pasal malam tadi. Tapi ni abang ada buat sarapan. Dah lah bang. Lan pergi dulu. Lan, makan sekali. Minda, kenapa? Kenapa? Pergilah tanya Angah tu. Semalam Mida suruh abang tanya. Abang tak ada pula kan? Lan. Hey. Lan. Yeah. Untung zaman sekarang ni ada kedai printing 24 jam. Wah, saya betul-betul nak belajar kali ni. Awak tak payah risaulah. Betul.
Habis tu siapa lagi nak risaukan awak? So maknanya sekarang ni awak dah tak marah kat saya lah. Banyak cantik? Yelah. Sorry. Bapak, ni, Naim buat sarapan untuk bapak. Naim buat roti kaya. Cepat. Dapat. Tak apa-apa, Naim buat satu lagi. Roti ni banyak lagi ni. Kau cakap dengan aku. Mana ubat-ubat aku? Mana? Bapak dah tak perlu dah ubat tu semua. Mana cukup lah. Ambil semua. Daim, ayam ni. Aku tak tahu budak-budak lain sebab aku tak nak ada salah faham. Aku rasa kita ada masalah. Hei! Ni? Duit tu ada. Aku tak sempat nak bagi kat korang je. Aku pun tak sempat nak sebab. Benda duit tu. Ada. Itu alasan minggu lepas. Norman dengan Ali ajak kita study kat library petang ni. Norman dengan Ali. Selamba. Alright. Siapa pula yang call masa orang tengah dalam kelas, tengah study ni? Daim, ayam ni. Aku tak call budak-budak lain sebab aku tak nak ada salah faham. Aku rasa kita ada masalah lah. Awak? Kenapa? Buat. Saya ada hal kejap. Nanti saya jumpa awak balik dekat dekat sini lah. Awak? Ni apa benda ni? Ni insurans kau. Duit banyak ni. Mana kau dapat? Ni fashion apa pula ni? Kau tak jaga budak-budak ni ke yang? Mana aku tahu dia masuk kursi gelap? Korang tahu apa? Alung kat dalam tau. Siapa dah bagi adik aku makan? Siapa? Ayah anda engkau
nak makan kasut aku hari ni. Oi, kau nak mati ke? Bapak kalau ada hutang dengan diorang ni semua ni biar Naim yang setelkan, Pak. Kenapa? Aku tak pernah bagi apa-apa, bukan kau? Bapak seorang aja yang Naim ada, Pak. Aku tahu dia orang kat mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau dah buat dengan budak tu? Hei, mangkok. Budak aku ni. Dia kat dalam. Hei, dia ambil dalam. Otak. Relax ah. Bapak aku mana? Ha? Bapak aku. Lam tak ada. Pak bangun tadi. Bapak kau tak ada, Lam tak ada. Aku tak tahu lah siapa yang kau orang terbongkar daripada tadi. Sorry lah, aku kelas tadi. Dia orang memang dah perhatikan kita dah semalam. Aku nampak dia orang waktu aku balik sini. Siapa dia orang tu? Hello? Sayang? Hello? Wak? Sarah? Hello? Hai? Hello? Semua dengar? Ini bukan ucapan Hari Raya. Ini ada benda penting aku nak cakap aku orang. Dan aku nak kau dengar dengan teliti. Apa aku nak cakap ni? Sarah! Satu benda aku nak cakap. Kalau aku dengar benda yang tak suka, benda ni sampai kepada benda yang buat telinga aku sakit, polis tahu, siap. Polis tahu, ini jadi. Minta dengan Tuhan lah. Kau nak apa ni ah? Kau nak apa sebenarnya? Dan kau ikut arahan aku pagi tadi. Dan kau tunggu arahan aku seterusnya. Kalau kau ada masalah, kau settle dengan aku. Dia tahu siapa yang nak diculik. Maksudnya dia kenal siapa kita tahu. Tapi kenapa? Kita tak kenal pun siapa Mamat tu. Tapi kita boleh cari kan? Kau dah lupa kita baru keluar dari mana? Habis tu, kau ada cara lain? Tak payahlah. Kau dah lupa ke? Selalunya kita selesaikan masalah macam mana? Hello, hello, Aisyah.
Ni ingat tau. Nanti kan kalau dia orang sampai, cakap kita ni nak selesaikan kes adik Abed je. Jangan cakap pasal culik pula, dia tak tahu. Apa tak? Korang ajar sangat tu. Sedia tak? Apa lah ni bro? 5 tahun pengalaman pokok budak. Dah lama tak meeting ni. Aduh, kicap pula tak ada. Dia pandai bagian pecah-pecah masuk ni. Kau buat apa pecah-pecah ni? Ni ada. Lah. Ni kan? Selamat pagi bang. Tempatannya kenal tak dia ni? Mazlan bin Samsudin. Macam mana? Taiko. Bro, kenal ke tak? Ya. Aku tanya kau. Kau kenal ke tak? Yang lain, sambung main game. Dengar, fokus. Encik, lu kasih dengar Lu kasih angguk kalau betul, pilih kalau salah tau. Kau kenal dia ke tak? Jom. Kau buat apa ni? Tu, CCTV lah. Adik member aku. Kau kenal dia tak? Kau senang. Siapa bos kau? Jawab. Tak apa, cakap lah. Orang besar. Aku nak orang bawah je. Kumpulan apa? Tu, keris dengan kerambit. Bat. Nama entah apa-apa lah. Weh. Diam. Apa ni, Diam? Apa kau cakap dia? Lan, adik Apik. Apa cerita ni, weh? Sayang, kita bukan macam ni. Dia bukan cara kita lah. Apik suruh aku jaga adik-adik dia. Kamu nak tetap salah. Habis kau ingat bapa aku bersalah.
Awet lain! Botak, apa kena mengenai awet lain ni? Pening. Pening ya. Ayam! Apa kita korang? Toki nama dia. Sebab apa? Saya tak tahu, bang. Macam mana aku nak cari Toki tu? Ha? Saya tak tahu, bang. Saya cikai-cikai je, bang. Sumpah. Jap. Apa benda yang korang tak cerita kat kita orang? Daim. Jangan takut, sayang. Aku cuma nak minta maaf. Dan aku nak korang semua tahu. Ya, aku terpaksa. Awak biar saya tolong. Pakcik, Sarah nak sapu ubat ni. Tahan sikit ya. Penagih dadah. Bila terdapat dadah macam ni lah. Dan tak lama lagi, semua orang akan tahu. Dan buat masa sekarang ni, Apa ni? aku nak kita hidup aman. Diorang kan budak-budak lagi. Tapi aku tak boleh, Rina. Okey, sekarang ni siapa yang culik dorang? Kongsi gelap. Separuh daripada budak-budak diorang ni dah masuk dalam. Yang lain senyap. Sebab lain tak boleh. Ni siapa pula ni? Ni kepala besar diorang ni. Macam ayah anda. Ada dekat luar lagi. Bebas. Diorang ni banyak sangat tengok cerita gangster ni. Gangster tak kucing. Habis tu, Toki siapa pula?
Korang nak makan apa-apa tak? Okey, tapi kalau nak apa-apa bagi tahu Nadia. Hai. Ya Nadia. Kenapa ni? Benar je. Relax bro. Aku tahu kau panas. Yam. Tarik botak. Kita belah. Budak-budak lain? Nak libatkan dia orang lagi ke? Nanti budak-budak dia orang. Tok, budak-budak tu dah langgar tempat kita. Terima kasih tuan. Lantorak dia. Cantik ah. Cantik apa? Warden tak pergi jumpa. Kau pun tahu kan perangai warden. Mana suka budak-budak bakti. Dah dapat maklumat yang kau nak. Sebab tu kau cari dia orang ha? Sebab kau nak balas dendam pasal Lantorak. Itu yang kau fikir. Tapi kalau kau selamat, kau patuh dengan arahan aku. Kau ada masa 24 jam. Bapak! Bapak! Atau kau nak aku pulangkan keluarga kau sedikit demi sedikit? Dia nak kita culik anak Tok Jebat. Ingat kita apa? Komando? Tak. Kita bagi tahu dengan Tok Jebat yang anak dia nak kena culik sekarang. Tapi dia orang tak kenal kita, betul tak? Kita bagi tahulah dengan geng dia orang. Dia orang kan dah masuk dalam dulu. Ha? Bagi tahu dengan dia orang, suruh dia orang bagi tahu dengan Tok Jebat. Tak. Satu, dia orang ni masuk penjara tau, bukannya hospital yang kita senang-senang boleh keluar masuk jumpa dia orang. Dua, dia orang tak kenal kita, dia orang takkan percaya cakap kita. Dia orang tak kenal kita. Tapi dia orang kenal dengan orang yang pernah duduk dalam dengan dia orang dulu. Siapa? Saya minta maaf. Tapi pihak sekolah tak boleh terima permohonan Encik. Saya rasa ralat dengan kefahaman Cik. Saya datang bukan memohon jawatan sebagai cikgu. Dengan rekod jenayah Encik,
Walaupun jawatan sebagai tukang kebun sekalipun, pihak kami tak berani ambil Encik. Okey. Encik ada alamat saya, nombor telefon saya. Sekiranya ubah fikiran, boleh hubungi saya. Ya? Terima kasih. Macam mana tuan? Kamu tahu rumah pengetua sekolah? Saya hantar anak buah saya ke rumah dia tuan. Malam ni pun boleh. Kasar. Aku suka cara kau berfikir, Syah. Tuan jaga saya masuk kat dalam. Ini yang paling busuk saya boleh buat untuk tuan. Lebih ramai orang macam kau, lebih meriah dunia ini. Mari. Terima kasih. Besok tuan. Dengan izin Allah, Syah. Merah. 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 Nak makan? Nak? Nah, makan. Macam mana kamu tahu aku kat sini? Kumpulan Wira Bakti, tuan. Pejabat Datuk Wira ada pegang rekod tuan. Lagipun, hampir semua sekolah di Kuala Lumpur ni, tuan dah tinggalkan alamat kan? Jadi tujuan kamu ke sini apa? Bersosial. Kami nak minta. Kami nak minta pertolongan. Tuan, apalah saya ni? Bekas panduan yang hina. Yang boleh buat untuk tolong kamu semua. Kami sedang jejak kumpulan cepat. Mungkin tuan, kawan-kawan tuan masa... Apa? Hubung rakan-rakan sepenjara aku dulu. Mungkin anak buah dia orang yang culik keluarga kita orang. Apa yang buat orang ingat aku akan bantu kamu semua? Apa ni? Bapa saya ada dekat sana, tuan. Tolong kami, tuan. Tuan. Kalau tuan ubah fikiran, ni nombor telefon saya. Tolong tuan.
Sorry bos. Lambat. Diorang ni Tanpa disiplin, mereka jadi sesat, Syah. Tanpa agama, mereka jadi binatang. Jangan macam gini, Pak. Macam gini, Bapak habis dah. Alah, second set sekarang, penatlah kawan tu. Papa tahulah, Bella. Papa tengok pegang raket pun tak betul. Oh, Papa cakap macam tak ada main je. Cuba Papa main tengok. Hello. Papa dulu kan wakil kolej tau. Ya ke? Tak percaya? Tak apa, esok Papa suruh anak buah Papa siapkan kot. Dah berani? Okay. Bring it on! Bring it on! Bring it on! Apa ketawa betul lah? Apa jangan ketawa, serius. Bella naik. Bas, Bella boleh tolong. Naik. Bella ada lah. Cikgu Raja. Kita orang jumpa dia. Tapi ada orang tolong dia. Lepas tu, engkau nak dia mati kat sini depan Bella? Ha? Ini kedai makan lah. Hormatlah sikit. Apa kita nak buat tu? Lagi soalan bodoh kau tanya aku. Tangan kau okey? Aku tanya, tangan kau okey? Okey, Tok. Botak, bangun lah. Kena sikit. Aku tak faham lah. Apa salah kita lah? Kita ni bukannya pakar culik anak orang pun. Lainlah kalau dia nak ugut. Yalah. Dia nak ugut ketua dia. Kita buat je lah. Yam, tahu tak anak siapa yang kita nak culik ni? Apa yang susahnya? Kita ada alamat kan? Eloklah tu. Kita pergi masuk rumah dia, lepas tu kita buat lawak sikit. Lepas tu kita pergi colek anak dia. Macam tu. Aku tak patut jumpa Lydia malam tu. Mida ada nak beritahu aku pasal Lan. Dia nak aku tolong Lan. Tapi macam mana kalau Apik tahu apa yang berlaku kat adik dia sebab aku?
Hello. Saya dah ubah fikiran. Adik, makan sikit. Lan, makanlah. Tak lama lagi semuanya akan selesai. Terima kasih. Seperti yang saya janji, saya akan tolong siapa-siapa yang berkenaan. Kenapa? Semalam dia datang rumah. Ubah suai dekor rumah saya ini. Siapa? Orang-orang yang kamu cari. Ya? Tuan yang buat semua ni. Anak-anak murid saya masih kat dalam. Setengah-setengah dosa tak boleh dimaafkan, Daim. Termasuklah dosa-dosa Tuan pada kita orang semua dulu, ya? Hati-hati dengan kata-kata kamu, Botak. Kamu semua perlu pertolongan aku. Tak. Tuan yang perlukan pertolongan kami. Kalau Tuan nak ambil alih kumpulan jebat ni. Daim, kau cakap apa ni? Daim, kau ingat aku ni penyangak macam kau? Kumpulan ni kumpulan besar. Kumpulan kau segelap yang paling besar dekat Kuala Lumpur ni. Tapi Tuan boleh ambil balik semua. Semua ni boleh jadi milik Tuan kalau Tuan nak. Melainkan Tuan nak terus hidup dalam keadaan macam ni. Baik. Baiklah. Kalau macam tu, orang itu pasti ada gunanya. See, Billy, there's some wars you fight, some wars you walk away from. This is not a fighting fight. I have a long memory, son.
Papa kan dah kata duduk bilik. Bella nak tolong Papa. Jangan sibuk pasal bisnes Papa, boleh tak? Pa, Bella tak buta tau. Bella tahu Papa buat bisnes apa. Jadi Bella tak faham kenapa Papa nak risau sangat. Bella, dalam hidup Papa ada banyak musuh. Apa-apa jadi sekalipun, Papa nak pastikan Bella selamat. Tok. Tolong, dia pingsan. Cepat. Silakan cikgu. Jangan malu-malu. Hei, korang tengok cikgu ni. Ada style. Bukan macam korang. Jadi cikgu datang ni dengan niat nak ugut saya dengan menggunakan cisamdol tu. Dalam bahasa kasarnya macam inilah. Tapi soalnya ini kawasan saya. Yang berkuasa saya. Saya boleh ambil nyawa cikgu dan ambil balik anak buah saya. Tapi kamu takkan. Sebab kamu nak tahu kenapa saya bunuh orang-orang kamu. Dan kenapa saya datang dengan beraninya menghadap kamu hari ini. Memang tak ada orang ikut tadi. Kenapa? Apabila bumi digegarkan dengan getaran sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, berkatalah manusia dengan perasaan yang gerun apa yang berlaku pada bumi. Dan pada hari itu bumi menceritakan kabar berita bahawa Tuhanmu memerintahnya berbuat demikian. Dan pada hari itu manusia berselera keluar dari kubur masing-masing untuk memperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Maka sesiapa yang berbuat baik sebesar zarah nescaya diperlihatkannya. Dan barang siapa yang berbuat jahat walau sekecil zarah sekalipun akan diketahuinya surah Al-Zalzalah. Soalnya sekarang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Baik kau mengalah aja orang tua. Duduk.
Sejak bila aku cakap kita boleh bunuh orang? Kau ada apa-apa soalan lagi? Bukan ini ke yang kau mahu, Daim? Jangan sentuh, jangan sentuh. Diamlah, duduk diam. Kau nak kena jawab ajar, eh? Diam, diam. Apa yang sudah buat kau? Awak tak tahu macam mana kita orang rasa. Awak tak tahu. Apa lagi? Apa kurangnya aku ni? Apa yang lebihnya? Titik mulia sangat kau, Tina. Siapa Lina? Siapa Lina? Woi, lepaskan dia! Kau asingkan dia. Kau nak kita orang hantar anak jebak ni kat mana? Aku akan hantar GPS. Okey. Sarah dengan yang lain. Dia okey tak? Kau ada 3 jam dari sekarang. Keluarga kita orang kena culik. Aku harap kau faham. Daim. Aku okey lah. Jadi macam mana dengan kita? Sekarang ni kau nak aku tolong kau tak? Hati-hati, Daim. Tak, kau ada hati. Kau dengar arahan aku, tak aku belah. Maaf, bos. Maaf. Syah. Kau nak buat apa ni? Kau nak buat apa ni? Kau jangan risau. Keluarga kau kita akan selamatkan. Bella, Papa okey. Kau nak buat apa ni? Ni apa ni? Tuan, apa ni? Koki bukan nak anak dia. Dia nak bapa. Apa terjadi pun kita ada insurans.
Tok Ki rancang semua ni sebab nak jatuhkan aku. Kau tu yang pandai, kau buat semua. Kau penakut. Jadi awak dah tahu siapa Lina? Tapi sayang, tapi saya tahu awak bukan Lina. Tapi saya takkan sakitkan awak. Saya takkan curang pada awak. Itu yang Lina buat dulu kan? Tok. Diorang dah sampai. Nabila mana? Pandang ni kenapa? Nabila mana? Ni. Kau nak bapak dia kan? Mana Sarah? Dia selamat. Aku tak tanya dia selamat, kata aku tanya mana Sarah? Kita tukar. Tak. Aku nak tengok muka Sarah. Aku nak tengok muka Sarah sekarang. Simpan. Masuk. Letak ni. Letak. Letak dalam kereta. Bagilah letak dalam kereta. Okey, bos. Macam saya janjikan,
Mula-mula kamu cuba saya. Mayat Tok Jebat. Engkau rancang. Kau ingat kebetulan keluarga kamu diculik? Kau ingat? Maksudnya dia kenal siapa kita tahu. Tapi kenapa? Kita tak kenal pun siapa Mak Batu. Sedangkan aku dah rancang sebelum kamu semua dibebaskan. Ini semua yang kamu perlu tahu. Bapa dia seorang penagih. Bagi dia hutang dengan kamu. Itu adik dia. Masih muda lagi. Sesuai kerja dengan kamu. Dia ni? Pastikan mereka jumpa saya. Dan saya pastikan kamu akan dapat Tok Jebat. Dan siapa-siapa yang kamu nak. Kenapa? Apa yang kau dah buat dengan aku, kau tanya aku kenapa, Daim? Kau tanya kenapa? Okey. Daim! Lepaskan! Lepaskan dia orang! Lepaskan! Apa lagi tunggu? Otak apa yang kau nak buat? Otak, kau nak bawa aku ke mana? Dengar, Mak. Apa lagi otak? Daim mana Daim? Daim! Kita kena selamatkan Daim sekarang. Sekarang. Betul juga tu bang. Dan nasib baik bagi selamatkan diorang. Habis korang macam mana? Tak apa, ni ada Lan. Lan jaga diorang. Bapak okey. Bapak ikut Lan. Jom, Daim. Hati-hati. Ya. Lan, jaga diorang. Panggil polis. Hati-hati bang. Dah, jom.
sayang saya tak? Sayang? Sarah! Oh, okey. Hah? Okey. Ini yang kau cakap pasal aku kan? Ambil dia. Tengok. Apa orang kau saya dah buat kat aku? Sekurang-kurangnya dia tak kira macam kau. Kau kira! Tahan sikit, Mak. Tahan sikit. Tolong tahan sikit. Apa yang kau buat ni? Tahan sikit, tahan sikit. Ha? Tahan sikit, Mak. Tahan sikit. Apa yang boleh cakap pada aku? Saya kat sini kan? Tuan, tolong tahan sikit, Mak. Sikit je. Tahan. Jangan, Sarah, jangan. Tahanlah sikit. Oh, tolonglah, tahan sikit.
Suku dah selamat, Mak. Saya dah buat dah semua benda. Tolonglah. Mak, aku dah tolonglah. Aku dah buat macam-macam dah. Aku dah buat macam-macam Bapa, aku dah tolong. Setiap bekas pelajar Juvana mimpikan satu perkara dalam hidup. Hari yang dia boleh melangkah keluar ke dunia dengan bebas. Namun, setiap kebebasan itu ada harganya. Dan tak kira betapa jauh kita cuba berlari, betapa bersungguhnya kita cuba mengubah diri, apabila tiba saat dan masanya, setiap dosa yang pernah kita lakukan bakal datang menghantui diri kembali. Inilah harga kebebasan kami. Segalanya prasangka berbisik rahasia terlepas di mata. Siapa yang menyangka sebuah jalan mendunggang celaka. Biar usul, biar keruh, takkan pudar darahku. Bila hapus, bila hancur, bila kabur duniaku. Bila kau yang hilang dari genggamanku. Bukalah mata hatimu, biar hati terus berkata, biar terus bercahaya. Dengarlah suara jiwa, suara yang kian meronta, melayang mencari namamu. Di depanku rencana yang akan ku langgar, yang akan ku sita. Semua telah ku sedar, takkan ku lupakan, takkan ku siakan. Biar usul, biar keruh, takkan pudar darahku. Bila hapus, bila hancur, bila kabur duniaku. Bila kau yang hilang dari genggamanku.